Sepanjang saya melakukan penelitian, kalau kita tak menggunakan drone untuk merakam suasana pemandangan daripada atas, memang kita takkan nampak ataupun perasan mana kita berada di habitat buaya. Sebabkan kita berada di perahu, sukar untuk membuatkan kita melihat suasananya seperti apa. Di tebing sebelah kanan, di tebing sebelah kiri, kita takkan nampak sarang buaya tu pun. Sifat buaya ni sebenarnya susah kita nak baca dia punya karakter dia. Dua kes kejadian ini di Sarawak, dua kes kejadian serangan buaya ketika berada di perahu. Yang kes pertama itu anak mangsa terkorban. Kes yang kedua pula mangsa dia terselamat. Jadi sahabat-sahabat, kalau tengok kes serangan buaya ni, jangan kata Sabah dan Sarawak ni banyak buaya. Tidak sebenarnya. Tapi ianya berpunca daripada kita sendiri. Kalau kita tidak menjaga keselamatan ketika kita berada di perairan kita. Sebelum ni saya ada page di Facebook. Brother ni dia telah komen di page tu. Page tu saya dah padam dah sebenarnya. Saya dah tak main dah page dekat Facebook. Banyak post video dekat YouTube je lah. Dia ni, dia orang Pahang. Cuma sungai tu saya lupa dekat mana sungai tu. Ketika dia memancing udang galah pada waktu malam, tidak semana-mana perahu dia telah diserang oleh buaya lah. Kes terpencil, dia tak viral sangat, dia tak macam Sabah dan Sarawak. Saya mohon kepada sahabat-sahabat supaya berhati-hati. Di sini saya akan kongsikan suasananya seperti apa rakaman drone saya di habitat buaya. Saya kongsikan video ni kepada sahabat.